Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu DBP? DBP bukan Dewan Bahasa dan Pustaka ya. DBP membawa maksud dukun, bomoh, pawang. Dukun merujuk kepada ahli perubatan tradisional dalam masyarakat Melayu pada zaman dahulu kala. Seorang dukun biasanya menjalankan rawatan berdasarkan kepercayaan terhadap kekuatan roh dan unsur alam sekeliling yang mencerminkan cara hidup masyarakat sebelum kedatangan ajaran Islam di Nusantara. Bomoh merujuk kepada perubatan tradisional dalam masyarakat Melayu dahulu kala. Bomoh mengubat berdasarkan penggunaan tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Sekiranya sesuatu penyakit gagal disembuhkan, bomoh akan berpaling kepada kekuasaan roh daripada alam sekeliling yang merupakan salah satu pawang merujuk kepada ahli perubatan tradisional dalam masyarakat Melayu dahulu kala. Pawang mengubat berdasarkan penggunaan tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Sekiranya sesuatu penyakit gagal disembuhkan, pawang akan berpaling kepada kepercayaan kepada kekuasaan roh daripada alam sekeliling. Itu dia.